Kenapa setengah kopi jenis Tongkat Ali boleh buat rasa jantung berdebar? Sebab, Khairi, soalannya sangat bagus Khairi jawab. Sebab kebanyakan kopi di luar, satu adalah tidak tahu siapa yang buat kopi tu. Formula tu siapa buat. Kedua, masalah kopi tersebut, 80% kopi di luar yang klaim ada Tongkat Ali, sebenarnya mereka telah letakkan ubat. Sebab tu, kalaulah mereka kata, oh, minum kopi ni tahan 3 hari. Itu adalah red alert, menunjukkan bahawa kopi tu memang ada ubat. Mudah je. Kopi tu memang ada ubat. So, bila kata, oh, saya ada KKM, saya ada halal, kebanyakan mereka juga adalah mereka menghantar sampel tersebut ke KKM ataupun untuk dapatkan halal tanpa ubat. Tapi selepas itu mereka adjust letak ubat. Sebab apa? Mahukan testimoni dan mereka tidak perlu pun bertanggungjawab atas apa yang mereka letak. Ya, kopi Pejuang ke, kopi Pak Man ke, apa ke, kopi Songkok ke, kebanyakan mereka adalah letak ubat supaya akan dapat testimoni bagus. Dan yang lebih teruk, mereka letak lebih daripada dos yang ditetapkan. Itu yang bila minum kopi tu kata sampai jantung berdenyut, kepala pening, merah muka, ada yang sampai naik sampai tak turun-turun 4, 5, 6 jam, ada yang sampai mati ketika berperang lah. Maksudnya berperang, maksudnya tengah-tengah bersama tu mati sebab jantung tak boleh nakup. Itu adalah perkara yang berlaku lah. Sebab tu saya bagi tahu formulasi yang saya buat adalah memang tidak ada ubat. Kita ada halal, ada sirim, formulasi pun saya yang buat. Ada ubat macam Cialis, Viagra boleh tahan 36 jam. Adakah memang betul atau macam mana? Ya, betul. Cialis, Viagra adalah salah satu ubat yang kalau Cialis dia boleh tahan 36 jam, kalau Viagra kita boleh tahan 8 jam. Tetapi kena ambil dos yang betul. Ada suplemen untuk pancuk awal ke? Saya kena jawab topik pancuk awal ni panjang. Kalau you ada biasa you try untuk dapatkan spray up dulu. You try dulu spray up. Urutan bakal pengantin tu mitos lah kan. Bagi saya lah, dia lebih kepada untuk secara psikologi sahaja. Secara psikologi, tapi kalau you betul-betul ada masalah dari segi memang tak naik, dari segi macam pacak pagi, morning wood tak ada, better kita jumpa kita dekat Him Wellness, kita bantu. So, saya pernah dengar segala jenis ubat kuat boleh bagi efek buah pinggang. Ya, betul. Kalau dicontoh macam ni, kita kena faham bahawa macam Panadol kan, kita ambil Panadol bagi orang dewasa, dia kena ambil dalam 2 biji sekali makan. Tapi kalau you ambil 8 biji, 10 biji, dia akan efek buah pinggang. Sama juga Viagra ke apa ke, dia ada, kalau Viagra ni dia ada dos 50, 100. Itu adalah dos Viagra. Kalau Cialis ni dia ada dos 5 mg dengan 20 mg. Dia kena ikut dos yang ditetapkan. Kebiasaannya yang telah ditetapkan ataupun atas nasihat doktor tu tidak ada masalah untuk ambil. Kalau susah keras ada ubat tak? Ada. Jangan risau. Ada ubat. Macam saya cerita juga tadi, antaranya untuk ubat seperti Sildenafil, Tadalafil. Itulah antara ubat-ubat lah. Betul, episod okey ke doktor? Dia macam dengan herba Cina dan Tongkat Ali. Unfair. Sebab saya tidak tahu secara formulation episode tu tersebut. Formulation ni saya tak sure di dalam tu dia letakkan ubat atau tidak. Jadi unfair untuk saya jawab. The best adalah you pergi check dekat TKM punya website. Kalau episode tu ada, should be okay. So saya rasa dah cukup untuk pada malam ni. Hopefully you belajar sesuatu. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada semua yang telah masuk dalam live saya. Takat tu saja untuk live pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.